Hai, nama saya Muhammad Fazluddin bin Ahmad Talha dari Sekolah Kebangsaan Sultan Omar. Nama sekolah impian saya ialah Dean School. Yang pertama, saya akan membawa anda ke halaman sekolah saya. Di halaman bestari, sekolah saya dipenuhi dengan pokok-pokok bagi melengkapkan SDG 15. Sayangi bumi kita. Yang seterusnya, saya akan membawa anda masuk ke dalam sekolah. Saya menggunakan pintu automatik yang dibuat menggunakan cording. Yang kedua, saya akan membawa anda ke kafeteria. Makmal sains. Bilik tayang. Dan bilik sejarah. Yang ketiga, saya akan membawa anda ke lantai 2. Untuk ke lantai 2, saya akan menggunakan lift. Lift ini menggunakan hydraulic system. Seterusnya, saya akan membawa anda ke bilik bahasa Melayu. Bilik matematik. Bilik guru besar. Bilik pendidikan Islam. Yang keempat, saya akan membawa anda kepada sekolah saya. Pada sekolah saya terletak di belakang sekolah. Saya membuat padang ini bagi melengkapkan SDG 3. Yang terakhir, saya akan membawa anda ke kolam berenang. Kolam berenang saya terletak di tepi sekolah saya. Kolam renang ini juga berfungsi sebagai pusat kita semula air dan membekalkan sumber air bersih untuk kegunaan warga sekolah dan juga sebagai sumber utama hidrolik. Sekian, terima kasih.